Anda mesti pernah dengar kan pasal Jepun, sebuah gergasi ekonomi dengan industri yang sangat hebat. Tapi, pernah tak kita terfikir apa sebenarnya rahsia di sebalik semua kejayaan tu? Macam mana sebuah negara yang tak banyak sumber alam boleh jadi peneraju ekonomi dunia? Jawapannya bukan terletak pada apa yang mereka ada, tapi pada cara mereka bekerja. Etika kerja mereka ni memang unik dan sangat-sangat mantap. Jom kita bongkar satu persatu. Okey, dalam perkongsian kali ini, kita akan lihat 4 perkara utama. Kita akan mula dengan asas disiplin diri, lepas tu kuasa pasukan, cara mereka mengejar kesempurnaan dan akhir sekali, falsafah kerja yang menyatukan semua ini. Baiklah, kita mulakan dengan yang pertama, asas disiplin diri. Kenapa? Sebab semuanya bermula dari sini, dari setiap seorang pekerja itu sendiri. Konsep pertama yang sangat-sangat penting ialah gaman. Bayangkan macam ni, ia adalah satu prinsip untuk bertahan hadapi cabaran dengan sabar dan maruah. Tak ada nak mengeluh, tak ada nak drama, walau apapun tekanan yang datang, kena hadap dengan tenang. Inilah asas kekuatan profesional mereka. Selain tu, ada Jikan Kenshu. Ini pasal ketepatan masa. Tapi bukan sekadar on time. Bagi mereka, datang 10-15 minit awal tu biasa. Kalau lambat 5 minit pun dah dikira tak hormat. Sebabnya, menepati masa tu adalah cara mereka tunjukkan rasa hormat pada masa orang lain. Sangat ringkas tapi sangat mendalam. Dan cuba bayangkan kesannya, bila semua orang punctual, semua benda berjalan lancar. Mesyuarat mula tepat pada masanya, barisan pengeluaran bergerak tanpa henti, projek siap ikut jadual, semuanya berfungsi macam mesin yang dah diminyakan dengan baik, cekap dan jitu. Kemudian, kita ada Kinben. Ini pula pasal kerja keras dan dedikasi. Ia selari dengan semangat gan baru, yang bermaksud buat yang terbaik, tak kira betapa susahnya. Bagi mereka, kejayaan tu bukan sebab nasib, tapi hasil titik peluh dan usaha yang tak kenal penat. Okey, kita dah faham pasal disiplin diri setiap orang. Sekarang, macam mana semua disiplin ini digabungkan untuk membentuk satu pasukan yang padu dan luar biasa? Jom kita tengok. Kuncinya ialah wah. Wah ni macam gam yang lekatkan semua orang dalam satu pasukan. Ia adalah prinsip keharmonian kumpulan. Maksudnya, kejayaan pasukan tu lagi penting daripada nak tunjulkan diri sendiri. Kalau kat tempat lain, mungkin kita raikan superstar individu kan? Tapi di Jepun, keharmonian dan kejayaan bersama tu yang nombor satu. Jadi, kerja berpasukan tu adalah segalanya. Kalau ada yang cuba menonjol sangat sampai ganggu keharmonian, itu tak berapa eloklah. Sebab matlamat utama diorang menang sebagai satu pasukan. Dan keharmonian ini diperkuatkan lagi dengan chuseshin atau kesetiaan. Hubungan pekerja dengan syarikat tu bukan macam kontrak semata-mata. Ia dah macam keluarga kedua. Pekerja setia berpuluh tahun dan syarikat pula balas dengan jaminan kerja dan faedah yang baik. Satu hubungan dua hala yang sangat kukuh. Dan yang mengikat semua ni ialah regi atau etika dan adab. Benda macam tunduk hormat, cara bercakap yang sopan, itu semua bukan sekadar formaliti. Ia adalah cara untuk pastikan semua orang rasa dihormati, tak kira pangkat atau kuasa. Suasana kerja pun jadi lebih positif. Baiklah, dari disiplin dan kerja berpasukan, kita beralih kepada sesuatu yang Jepun sangat terkenal, iaitu kualiti. Macam mana mereka boleh hasilkan produk yang berkualiti tinggi dan tahan lama? Jom kita selami. Anda mesti pernah dengar perkataan ni, Kaizen. Kaizen ni bukan pasal buat perubahan drastik, tak. Ia adalah falsafah untuk buat penambahbaikan kecil-kecilan, tapi secara berterusan. Setiap hari, setiap masa, sentiasa ada ruang untuk jadi lebih baik walau sikit. Dan kenapa ia sangat berkesan? Cuba tengok syarikat macam Toyota atau Honda. Di sana, idea untuk penambahbaikan tu bukan datang dari bos je, tak. Setiap pekerja, dari lantai kilang sampailah ke pejabat, diberi kuasa untuk bagi cadangan. Inilah yang buat mereka sentiasa inovatif. Dan di sebalik semua proses ni, ada satu kepercayaan yang sangat mendalam. Bagi mereka, kerja yang baik, hasil kerja yang berkualiti, itu adalah cerminan maruah diri sendiri. Bukan sekadar kerja, tapi lambang kepribadian. Kepercayaan inilah yang wujudkan mentaliti Hinshitsu atau sifar kecacatan. Tak ada kompromi langsung bab kualiti. Setiap produk diperiksa dengan teliti, berlapis-lapis. Dan hasilnya, kita semua kenalkan jenama macam Sony, Canon, Seiko. Tahan lama, boleh dipercayai. Itulah buktinya. Jadi, macam mana nak pastikan semua ni berjalan? Salah satu cara praktikalnya ialah melalui sistem 5S. Seri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke.
Ia adalah satu sistem untuk pastikan tempat kerja sentiasa kemas, tersusun dan efisien. Bila persekitaran kerja teratur, produktiviti pun meningkat. Okey, kita dah sentuh pasal disiplin, pasukan dan kesempurnaan. Sekarang, mari kita ikat semua ni sekali dan tengok gambaran besarnya, iaitu falsafah kerja Jepun. Kalau kita tengok di sini, semuanya saling berkaitan. Kaizen bawa kepada inovasi. Gaman pula hasilkan daya tahan kerja yang tinggi. Kinben tingkatkan produktiviti. Wah, kukuhkan kerjasama. Dan Shitsuke atau disiplin diri lahirkan pekerja yang bertanggungjawab. Bila semua ini digabungkan, ia jadi satu sistem yang sangat-sangat berkuasa. Jadi apa kesimpulannya? Kejayaan Jepun tu bukan sebab sumber alam mereka yang melimpah ruah. Bukan. Aset terbesar mereka adalah sumber manusia mereka. Rakyat mereka yang berdisiplin tinggi, yang fokus pada kualiti dan yang bekerja sebagai satu pasukan. Itulah rahsia sebenar kekuatan mereka. Dan untuk pastikan kualiti ini sentiasa ada, mereka amalkan Shogai Gakushu, pembelajaran sepanjang hayat. Bagi mereka, belajar ni tak berhenti di sekolah atau universiti. Ia satu proses berterusan supaya mereka sentiasa relevan dan mampu bersaing di peringkat global. Jadi ingat ya, 10 prinsip utama ni semuanya saling melengkapi. Disiplin, kerjasama, kualiti, bila digabungkan, ia mencipta satu budaya kerja yang luar biasa hebatnya. Dan untuk penutup, mari kita renungkan kata-kata ni. Kerja bukan sekadar mencari rezeki, tetapi mencipta nilai dan maruah diri. Ini mungkin intipati sebenar falsafah mereka. Kerja tu ada makna yang lebih mendalam, iaitu untuk menyumbang sesuatu yang bernilai dan pada masa yang sama mengangkat maruah diri sendiri.